rasa macam kacang. Oh yo. Mana kau beli sudah? Di situ di kedai mama. Kedai mama kau mana sana? Tak, Di depan ni? bukan dekat depan sini sikit. Bukan yang bawah ni. Tepi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Mak Pak dia lain makan. Jom, Aina. Makanlah. Kari dia berasa no. Nyam nyam nyam. Sedap memang bang. Thank you. Korang pergi tengok YT ku korang. Kamu sudah tengok konten ku kah? Belum. Mal, pin kau dah sampai Mal? Benar kan? Pi. Sudah kasih. Macam nak tahu dah sampai? Macam nak tahu dah sampai? Wah, habis. Habis kau tahu kau tanya? Habis dia juga. Ini aku paling kau pin dan Aina. aku bagi tahu habis. Dia apa? Pin dia. Tak lah. Dia tahu mak. Ayam tu aku nak sini tapi terapung. Tak buat tak aku. Kau dah boleh keluarkan duit lah? Dah boleh keluarkan duit? Dia keluar. Dah sikit lagi? Ya, pasal abang tu jangan risau. Anda siasatan siapa aku boleh cakap lebih beb. Kau dah pun. Kau ready jangan nangis kan? Ready jangan nangis. Kau janji aku jangan nangis. Kopi dah weh? Capik okey? Ya. Okey. Kalau Okey. ni kena ni ada buku ni apa dia. Kau boleh buang je lagu ni. Jadi aku tadi buang lagu. Semalam dah try dah. Aku dah tanya nama orang dah. Yelah dia kat part tu je. Tapi suara hilang. Kau tengoklah kopi dah banyak ni. Kau tengok banyak betul kah? Kau tengok ni yang warna grey ni semua kopi dah. Ui, tu banyak Kau sangat konten tu. akan jadi bisu lah. So ada aku kena buat kerja amal, post konten ni tak monetize ataupun aku mute dia orang tengok konten tak dengar dapat duit. Macam tu. Korang So kan pilihan yang apa dia? Enggak lah. Kesian Aina. Dia mute dia semua ni. Dia dah dulu aku buat Video YT dia banyak ni beb. aku mute konten ni. Banyak kena copyright. Dia ada konten dia yang pertama tu tak berbayar. Part aku kena copyright. Kesiankan Aina. Tapi sikit je tak tu lagi masalahnya. Aku rasa macam 70% dari video. Masa time first. Tak kena. Ya macam tu lah. Aku tidak masuk. Post. Betul 23 jam video tu aku dah post masuk email. Saya pun. Nangis juga lah video. Lagu. Jangan pakai terhibur lah you. Kesiannya kan. It's okay guys. Saya tak nak mute. Nanti korang tengok konten saya korang tak dengar. Nanti korang, nanti orang komen. Kenapa minit kedua dia tak ada suara? Pak dengar sudah. Masalahnya Dengar tu lagi nasib dia. kalau sudah upload diorang tengok apa kan? Tengok pergerakan bibir. Janji duit pasal sudah. Betul tak ni? Tidak baik. Belum kot. Ataupun mungkin dah. Sebab aku buat dalam 3-4 hari lepas kau buat. Kau fikir netizen. Kau fikir orang tengok sedap ke? Kau fikir duit. Duit. Korang rasa saya patut mute tak konten tu? Tapi korang kena tengok konten tu bisu lah. Please. Saya Please. cakap orang tak pergi ambil vitamin. Buat subtitle. Itulah aku next konten aku suruh editor aku buat subtitle full. Please korang please. Please. So that second content, third content saya boleh guna duit tu boleh rolling balik please. Biasanya kalau kau nak cek ni, kau post dulu sehari, kau tulis private tu. Biar ada sehari, esok tu. Maksudnya copyright ni lama masuk Yelah sehari tu dia. Post minggu sebelum. Ha? Post minggu sebelum. Post minggu sebelum. Kau dah buat apa video lama? Kesian tak dapat payment. I Kesian don't know kan? lah guys. Saya kena fikir dulu. Boleh je tak, tapi sekarang dah tak boleh buat apa korang. Konten tu dah post. Mute buat saya tak boleh awak. Sebelum post boleh lah. Tak boleh upload muka yang menumbuk tu sebab Ke TikTok nak Ada delete siasatan. upload balik. Kat tak je ke? Korang nak tengok copyright banyak mana? masalah banyak copyright dia banyak. Mesti korang ngangal tengok. Ha?
Lagu kau letakkan banyak lagu ke? Background music. Ha? Background music slow masa borak. Tak tahu lah babe. Korang tengok copyright banyak mana? Korang tengok yang warna grey-grey tu tau, tu copyright dia. Kau rasa kalau mute korang dengar apa? Bunyi-bunyi Dapat banyak. Bunyi-bunyi angin je kot kalau aku mute. Bunyi angin no. Dia kalau bunyi angin tak ada bunyi suara pun tak ada. Bunyi suara tu slow-slow. Masalahnya tak boleh erase song. Kena mute. Editor ni itu bagus tu. Dia di konten aku dari hari okey dari lepas sementara tak pernah ni copyright je. Kan tak tahu memang lagu tu kan. Voice over. Jangan kena puasa 24 minit tu. Susah weh voice over. Lepas tu aku nak kena baca. Kau kena ingat balik bibir kau. Apa aku cakap sini? Okey. Lepas tu aku nak kena ni recreate suara Siri pula. Waalaikumsalam. Akan Aku orang buat subtitle je lah. Ha? Kan? Nampak tak lah orang buat subtitle. Dia macam tengok ni dah. Series. Ada tajuk berubah lah. Kau ubah tajuk. Bersama Arif yang bisu. 24 hours ni. Bisu. Bisu challenge. Padahal kena copyright. Kacang apa yang nak makan? Green soybean. Kan lalu kalau masuk dapur kau buat premier tu kau betul macam tu kan? Yang konten air Abang-abang ni. Yang apa abang-abang yang bawa Lamborghini weh ya. kan. Tapi masak-masak sikit kau faham tak? Belum. Aku baru jumpa editor tu kan. Dan siapa ni dah Kopi dah. Tapi dah ni hari tu. Tapi dah. Hari ni nak shoot konten ni. Syafiq macam Norman Hakim. Ha lah korang. Nak orang editor tu. Yang murah. Nak orang. Nak buat apa banyak-banyak editor? Simpan. Dekat sikit guys, dekat sikit. Simpan semua. Ayam Boleh post tahan. banyak. Sorang Dia edit. besar. Simpan dah kau ni nak. Jawline dia padu. Pagi-pagi pula makan apa tu? Makan roti Makan canai. capati. Dia capati lah. weh. Capati dengan ayam. Aku rasa orang makan capati sih. Tengoklah badan dia. Dah lah makan peti Arab. Weh. Oh, tengok leher dia bapak leher dia satu. Kau perasan tak telinga dia tunjuk aku? Nak cerita kecil-kecil kunci tak? Kau balik yang cakap perut. Kena ambil coklat. Kau mau berak di kereta kan? Dan kereta aku ada portable toilet bowl. Tapi dia Hai guys. Najla aku cabar kau Najla. Jangan lupa subscribe YT saya guys. Tekan link promote. Dia buka buka pagi-pagi buka Sumi. Najla aku cabar kau coba buka Sumi. Kau pandai kah? Buka Sumi Okay. Awas bajumu. Tak boleh lah dah lincin dah. Aku sumpah weh. Aku dari dulu dendam dengan benda ni. Licin, Macam mana weh. nak buka ya? Yang ni kau bincang. Jangan bodoh. Macam mana dorang kamu boleh pandai buka benda ni ya? Tak boleh. Aku buka panjang pun tak boleh buka weh. Weh, cakap tak boleh buka Terputus. tak? Bapak terputus sakit. biasanya kecil-kecil aku suka kokak guna gigi. Gigi. Macam tu gigit dia. Tak boleh. Ini kau Nah, sakitnya hati terputus. Tak terbuka. benda yang Orang murah pandai gila. jauh. Gigi bawah dulu. Benda yang Gigi mahal tepi. boleh elok Gigi dari lepas belakang. dia. Gigi bontot dia. Salah. Salah. Dia suruh gigit belakang ni. Lepas tu apa yang salah? Sorry, Kenapa kau blushing kan? Kau apa buat? Tahu tu. Nazar apa tu? Weh, sumpah kuku panjang tak boleh buka weh. Tak ada kaitan dengan kuku. Benda tu memang ketat. Ya. Ni murahnya plastik ni. Aku pegang apa aku tak murah. Nak ni kunci kereta kau. Weh, apa yang ludah kat office ni? Dapat sudah. Sila kau buat dah. Cucuk belakang ni. Kau jangan bagi cerita aku pula cucuk. Sekejap weh, aku nak ambil mentor. Korang nak tahu tak? Orang yang paling saya menyirap di dalam Malaysia ni adalah orang yang bila dah lambat, dia boleh buat santai. Macam yang tu. Sebagai contoh, tadi dah pukul 9.56 Siapa? 9.56. Weh, aku tak ada baju. Siapa? Najla. Tak cukup tu. Aku dah kat depan dah dengan beg ni. Asal aku duduk sekejap pakai maskara. Aku ingatkan dia tinggal nak ambil baju je. Ambil tudung, iron. Iron pula 10 minit. Memang Shibal Syekia kata. Tak cukup dah iron. Kalau aku kan, contoh aku dah iron tu, aku dah 10-3 minit ni dah kelang kabut ni. Mesti aku susu kan. Dia kan tutup pula jalan dekat cermin.
pasal anak tudung. Anak tudung pun dah macam ada pakai tudung. Ada step. Aku duduk pakai maskara. Tengok, Najla dah ramai sampai lah. Dah maskara lagi 10-6 minit kita masuk kereta. Oh my god. La aku kata. Itu adalah kawan-kawan yang wow, Sendiri. Korang enough lah dulu ya. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Ada habis. Bye. Korang pergi tengok YT ku ya. Subscribe sikit lagi tu.